Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Haja. Hari ini Umi nak masak udang masak kari bendi tanpa santannya. Bahan-bahan yang diperlukan 4 sudu makan kari dan juga 1,5 sudu kecil serbuk kunyit yang telah Umi bancuh dengan sedikit air, dan kacang bendi secukupnya, 4 ulas bawang merah kecil, 1 batang serai, 2 ulas bawang putih, setengah inci halia, asam keping dan juga udang secukupnya yang telah Umi letak garam dan kunyit ya untuk Umi goreng. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Panaskan minyak dan kita goreng udang ya. Kita batikkan udang ni. Kita goreng udang tak perlu lama-lama. Kalau kita nampak dia dah nampak merah semua tu, dia dah masak, kita angkatnya. Dan kita angkat udang ni. Kita goreng bendi ni supaya dia tak berendam nanti. Kita balik-balikkan bendi ni supaya dia masak sekata dan bendinya kering ya. Kita angkat ya bendi ni, dia dah masak. InsyaAllah kari kita nanti tak berlendir ya. Cantik saja. Sekarang ni saya nak kurangkan minyaknya. Kita tumis ya bawang merah dan juga bawang putih ni. Kita serai dan halia. Masukkan sekali asam keping. Kita tumis dia sampai naik bau. Kita masukkan air supaya rempah kari ni masak betul-betul. Masukkan serbuk kari tadi yang telah kita bancuh dengan air. Serbuk kari ni mengandung setengah sudu kecil serbuk kunyit ya, yang Umi bancuh dengan air. Kita tumis dia sampai dia betul-betul masak ya. Bila dia dah pecah minyak macam ni, kita masukkan lagi air supaya dia masak betul-betul kari tu. Bila kita makan nanti tak sakit perut ya. Dia dah pecah minyak macam ni, kita masukkan air lagi untuk kali ketiga ya. Kita masak lagi dia sampai dia pecah minyak lagi. Kemudian baru kita masukkan udang dan kacang bendi tadi. Kita masukkan garam. Serbuk rasa dan juga gula ya. Kita rasa dia ya, kalau kurang garam kita tambah garam, kalau kurang perasa kita tambah perasa, kalau kurang rasa manis sikit kita tambah gula ya. Dan last sekali kita masukkan udang dan kacang bendi tadi ya. Kalau tak ada santan, kita bukan tak boleh masak kari, boleh je ya. Kita masak kari tanpa santan. Ini saya masak kari tanpa santan adalah kegemaran kami sekeluarga ya.
InsyaAllah kacang bendir ni dia tidak mengeluarkan lendir sebab saya dah goreng. Kalau kita tak goreng dia akan mengeluarkan lendir ya. Tapi ni insyaAllah dia tak ada mengeluarkan lendir. Cantik saja. Okey, sekarang ni dia dah masak. Umi angkat dia ya. Atau Umi tutup api dulu. Ini dia hidangan istimewa untuk tengah hari ini. Kari udang bendir tanpa santan. Cara Umi untuk perkongsian hari ini. Sesuai dijadikan hidangan bersama keluarga tercinta kita untuk makan tengah hari ataupun makan malam ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah sudi menonton video Umi dari mula hingga akhir. Sekali lagi Umi ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat mencuba.